Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumut Share siri ketiga, dan kita janjikan pada hari ini nak berkongsi berkenaan dengan seorang lagi tawanan yang berada dalam penjara Israel yang namanya Abdullah Barghouti. Dan Abdullah Barghouti ini banyak kisah berkenaan dia hanya diceritakan oleh dia sendiri. Bila mana anaknya sendiri bertanya kepada dia, "Wahai Abdullah Barghouti, siapakah engkau?" Lalu dia menulis sebuah novel panjang yang tajuknya Amiruz Zil. Dalam maknanya, dalam bahasa Melayu kita, adalah putera bayang-bayang. Nak menggambarkan dia seorang yang cukup berahsia, tetapi sebenarnya seorang yang cukup genius, yang merupakan orang utama yang mencipta bom-bom Brigade Izzuddin Al-Qassam. Saya pernah dengar cerita daripada seorang tawanan yang pernah berada di dalam penjara bersama-sama dengan Abdullah Barghouti, yang mana Abdullah Barghouti ketika itu, walaupun dia dipenjarakan, masih lagi menyusun operasi Brigade Izzuddin Al-Qassam. Dan ketika itu dia berada dalam penjara, Zionis Israel datang jumpa dengan Abdullah Barghouti, menyebutkan kepada dia, "Wahai Abdullah Barghouti, sekarang kau dalam penjara, kau nak buat apa? Macam mana kau nak boleh menggerakkan brigade yang telah engkau bangunkan di luar sana?" Lalu Abdullah Barghouti dia kata apa? Dia kata, "Aku pun tak tahu nak buat macam mana, aku pun dah tak boleh nak memimpin. Aku nak minta satu je dengan engkau, iaitu aku nak minta engkau ubah aerial TV yang zaman dulu ni, yang kena tukar-tukar aerial kat atas atap tu, arah dia daripada timur pergi ke barat, supaya aku boleh tengok TV dan aku punya siaran tidak terganggu." Maka tentera Israel pun ditukarkan aerial TV Abdullah Barghouti ni dari timur pergi ke barat, dan dalam keadaan dia tertanya-tanya, apa sebenarnya yang Abdullah Barghouti nak buat. Aku tengah tanya dia nak buat apa, nak bantu brigade dia di luar menyerang kita, tetapi dia nak tengok TV pula. Rupa-rupanya sebutkan kepada Zionis Israel itu, di saat engkau menukarkan aerial itulah kau akan dengar bunyi letupan yang menggegarkan seluruh Tel Aviv. Dan ketika itu betul-betul dia tukar je aerial tu, berdentum bunyi bom, dan berlaku satu operasi yang digerakkan oleh Brigade Izzuddin Al-Qassam. Rupanya sebelum dia masuk dalam penjara, ataupun dalam salah satu pertemuan dia bersama dengan rakan-rakan yang datang menziarahi dia, dia kata, "Sediakan operasi sekian, satu hari nanti Zionis Israel akan menukarkan kedudukan aerial aku daripada timur ke barat. Saat itulah tandanya engkau kena melaksanakan operasi." Jadi Zionis Israel ingat dia nak tengok TV, rupanya itu adalah suatu petanda bahawa operasi kena dijalankan pada saat itu. Salah satu kebijaksanaan pemuda-pemuda yang berada dalam penjara Zionis Israel. Banyak lagi yang kita nak ceritakan, tetapi insya-Allah kita tunggu dalam siri yang seterusnya.